Pada 27 Disember 2003, sebuah band daripada Wales yang bernama The Lost Prophet telah menerbitkan single kedua mereka yang bertajuk The Last Train Home. Lagu ni telah menaikkan populariti diorang di serata US dan juga dunia. Sekelip mata je band ni menjadi rockstar. Untuk ketua kumpulan yang bernama Ian Watkins, ini adalah satu pencapaian terbesar dalam hidup dia. Selama bertahun-tahun berusaha untuk berjaya. Bukan senang weh pada masa tu. Untuk sebuah band emo, diorang terpaksa bersaing dengan band-band besar seperti My Chemical Romance, All American Rejects, New Found Glory dan macam-macam lagi lah. Tetapi tak ada siapa sangka semua kejayaan tu punah hanya disebabkan satu rahsia gelap. Okey, bila Abang Boy cakap pasal rahsia gelap, kali ni memang betul-betul dak gila geng. Disebabkan kes ni membabitkan mereka yang di bawah umur. Kalau Abang Boy dedahkan apa yang terjadi satu persatu, rasanya video ni takkan lepas tapisan. So apa benda yang Abang Boy akan buat adalah Abang Boy akan tukarkan beberapa perkataan kepada ayat ganti. Kalau korang ada masalah untuk faham, just komen je. InsyaAllah akan ada otak-otak orang aneh yang akan tolong. So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada bulan Disember 2012, Ian Watkins telah ditahan dengan tuduhan yang paling jijik dalam sejarah manusia. Dalam sekelip mata je, status seorang rockstar yang berjaya telah bertukar menjadi seorang monster. Dan secara tak langsung telah menguburkan kejayaan dia. Inilah orang cakap, lagi terang cahaya, lagi gelaplah bayang-bayang dia. Ian David Carlisle Watkins dilahirkan pada 30 Julai 1977 di sebuah bandar kecil yang bernama Merthyr di Wales, England. Dia kemudiannya berpindah ke Pontypridd, di mana dia bersekolah di Horton High School. Dan di sinilah dia bertemu dengan kawan baiknya yang bernama Mike Lewis. Ian ni memang pandai gila geng. Sepanjang zaman dia bersekolah, memang skor je memanjang. Dia punya padu tu sampaikan dia mendapat beasiswa penuh untuk sambung belajar di Wales Newport University dalam bidang graphic design. Sepanjang usia dia membesar, Ian ni mempunyai minat mendalam dalam muzik. Dia dengan Mike ni berkongsi minat dalam muzik rock dan juga metal. Dan dalam tahun 1991, diorang berdua membentuk band yang bernama Aftermath. Walaupun band ni bertahan selama 2 tahun lebih, tetapi tak pergi mana pun. Yelah, diorang pun buat sekadar suka je. Diorang perform pun dekat depan kawan-kawan dekat dalam garaj rumah Ian. Tetapi setakat tu je. Dipendekkan cerita, Aftermath telah dibubarkan. Selepas tu pula, Ian telah bertemu dengan Lee Gaze dan mereka telah membentuk sebuah band yang diberi nama Flashbind yang membawa genre hardcore punk. Pada masa ni, Ian ni main drum tau. Kali ni adalah kejayaan sikit. Diorang berjaya mendapatkan tempahan untuk perform dalam mini gig di serata kota London. Tetapi itu pun tak lama. Band Flashbind ni terpaksa dibubarkan disebabkan penyanyi diorang belut. Penyanyi diorang belah dan menubuhkan band lain. Tetapi Ian ni tak berputus asa geng. Dia mencadangkan untuk bertukar menjadi penyanyi. Tetapi band members lain reject idea tu. Diorang cakap suara Ian tak sesuai untuk band hardcore punk. Memang panas hati lah member. Tengah rancak-rancak tiba-tiba penyanyi belah. Nak menyumbangkan suara pula tapi kena reject. So disebabkan ini, Ian dan Lee Gaze memutuskan untuk membuat band baru yang diberi nama Lost Prophet. Dan kali ni Ian mengambil tugas sebagai ketua kumpulan dan juga penyanyi. Kali ni diorang berjaya mendapatkan tepuan sikit. Diorang berjaya mengadakan tour di sekitar UK. Dan pada masa ni diorang telah berjaya menerbitkan 3 demo album. Ahli sebenar Lost Prophet ni sebenarnya 2 orang je, iaitu Ian dan juga Lee Gaze. Yang lain tu semua sessionis je. So bertukar-tukar je lah kerja diorang. Disebabkan ini, Ian telah memanggil Mike untuk main second gitar. Diorang bertiga ni memang committed gila geng. Setiap gig diorang akan perform, tak kisahlah gig besar ke gig kecil je, diorang langgar je. Disebabkan ini, diorang mendapat perhatian 2 magazine yang popular pada masa tu, iaitu majalah Metal Hammer dan juga Crank. Crank tau, bukan kerang. Jangan salah faham. Pada tahun 1999, Lost Prophet telah sign kontrak dengan sebuah syarikat rakaman indie yang bernama Visible Noise. Pada bulan November tahun yang sama, Lost Prophet telah menerbitkan album pertama diorang yang berjudul The Fake Sound of Progress. Kali ni muzik diorang lebih solid. Kalau sebelum-sebelum tu, lagu diorang lebih cecah merba tau. Tak ada genre yang spesifik. Ada punk, ada hardcore, ada metal sikit. Tetapi pada masa diorang menerbitkan album tu, emo memang tengah naik gila. So Lost Prophet secara officialnya memilih genre emo untuk muzik diorang.
tahun selepas tu pula, Lost Prophet bekerjasama dengan penerbit Michael Barbiero untuk remaster balik album untuk pasaran US. Dan selepas ni memang meletup nama Lost Prophet. Diorang telah dijemput untuk perform di Cardiff Gold Exchange pada tahun 2001. Ini dah bukan gig dah guys, ini dah kira konsert dah. Untuk kali pertamanya diorang perform di hadapan beribu-ribu orang penonton. Bukan setakat tu je, diorang mengadakan sesi tour di serata UK dan tiket semua sold out. Dekat UK pada masa ni memang tak banyak band emo. Paling kuat pun band Funeral for a Friend. Tapi itu pun sekadar ushi-ushi je kalau nak dibandingkan dengan Lost Prophet. So pendek kata memang meroket lah diorang. Pada tahun 2003, Lost Prophet bekerjasama dengan penerbit legenda yang bernama Eric Valentine untuk menerbitkan single diorang yang bertajuk Burn Burn. Eric ni pula bukan kaleng-kaleng kan. Dia adalah orang yang bertanggungjawab menerbitkan single untuk band seperti Queen of Stone Age, Weezer, Maroon 5, Good Charlotte dan macam-macam lagi lah. Lagu Burn Burn mendapat sambutan di US dan juga di UK. Music video diorang telah dimainkan berulang-ulang kali oleh radio dan juga MTV. Sebenarnya lagu Burn Burn ni adalah salah satu single untuk album diorang yang akan datang. Tetapi terbitan album tu kena postpone pula. Semua ni disebabkan jadual diorang ni memang dah macam orang gila dah. Nak rekod lagu lagi. Dalam pada masa yang sama diorang kena kejar jemputan untuk konsert di serata US dan UK. Memang kelang kabut hidup diorang pada masa ni. Pada masa yang sama diorang telah menerbitkan single kedua diorang yang bertajuk Last Train Home. Kalau sebelum-sebelum tu diorang dah meroket dah. Tetapi kali ni diorang dah meluncur sampai ke bulan. Memang meletup nama diorang pada masa ni. Bukan sekadar dekat UK, dekat US je. Serata dunia Lost Prophet dikenali oleh peminat-peminat muzik emo. Kalau korang tanya Abang Boy lah, serius Abang Boy tak berapa berkenan sangat dengan muzik diorang. Pada Abang Boy banyak lagi band yang best, seperti Finch, Dashboard Confession, The Used, Pierce the Veil dan macam-macam lagi lah. Abang Boy tak cakap lah Lost Prophet ni tak best. Mungkin tak kena lah kot dengan halwa telinga Abang Boy. So anyway, lagu Last Train Home ni telah melonjak nama band ni dengan lebih tinggi. Lagu ni telah mendapat tempat top 10 dalam Billboard chart pada tahun 2003. Dalam minggu pertama je diorang telah berjaya menjual sebanyak 117,000 kopi. Pada pertengahan 2004, diorang telah berjaya menjual sebanyak 2.5 juta kopi satu dunia. Start daripada ni memang diorang dah dapat status rockstar dah. Satu level dengan My Chemical Romance dan juga Fall Out Boys. Okey, setakat tu je Abang Boy akan ceritakan pasal kejayaan diorang. Selepas daripada ni, Abang Boy akan bahas pula apa yang terjadi dengan Mamat Ian Watkins ni. Segala kemasyhuran dan juga perhatian yang dia dapat telah membuatkan dia lupa diri. Dan akhirnya pelan-pelan dia berubah menjadi monster yang paling hina. Even seawal 2004 pun dah keluar desas-desus yang disturbing pasal Ian ni. Korang tahu je lah band-band macam ni, kebanyakan target diorang adalah remaja-remaja di bawah umur. Ada yang mengatakan si Ian ni mengadakan sesi bertemu dengan peminat di belakang pentas. Kalau semua peminat je tak apa tau. Tetapi selalunya yang hadir dalam sesi ni adalah remaja perempuan je yang ramai. Tetapi pada masa ni tak ada siapa pun berani buat report. Yelah, status rockstar kot, selebriti kan. Kalau setakat berparti dan bertukar-tukar pasangan tu adalah benda biasa bagi diorang. Ramai yang cuba untuk memejamkan mata dengan apa yang terjadi. Tetapi ini bukan kali pertama Ian perangai macam tu. Dan bukan kali terakhir. Ian percaya status dia sebagai selebriti bermakna dia boleh buat sesuka hati dia. Dalam pada masa yang sama, band Lost Prophet masih lagi mendapat tempat di hati peminat. Diorang continue untuk pergi tour di serata US dan UK dan masih lagi menerbitkan beberapa album. Sampailah pada tahun 2008. Apabila untuk kali pertamanya perangai Ian ni didedahkan kepada umum. Pada sekitar tahun tu, teman wanita Ian yang bernama Joanne telah mendedahkan perangai sebenar Ian kepada polis. Joanne ni dengan selambanya pergi ke balai polis untuk melaporkan yang si Ian ni telah mengadakan hubungan yang tak senonoh dengan remaja bawah umur. Dia siap bawa sekali setiap rekod mesej dan juga bahan bukti yang dia ada. Tetapi yang gilanya, polis buat tak tahu je geng. Diorang tak buka kertas siasatan pun. Korang nak tahu tak pasal apa? Sebab sebelum menjadi girlfriend Ian Watkins, Joanne ni adalah seorang kupu-kupu malam. So polis anggap apa yang dikatakan oleh Joanne ni adalah percubaan dia untuk mencemarkan nama Ian. Dalam arti kata lain, untuk ugut Ian memberikan duit kepada Joanne. Yelah, siapa yang polis nak percaya? Seorang rockstar yang membawa nama UK di serata dunia ataupun seorang kupu-kupu malam yang tak mempunyai apa-apa? Bukan tu je, Joanne pula yang kena ugut untuk disaman. Penyudahnya tak ada apa siasatan pun yang telah dijalankan. Pada masa ni Ian dah tak boleh dikawal dah. Even dalam band pun diorang duk bergasak. Ian ni memang dah besar kepala geng. Pada masa ni juga dia telah mula menjadi akasawan tak bertauliah. Dia dah mula menggunakan bahan terlarang. Dan bila kepala dah sampai ke bulan, benda tu memberi impact untuk setiap kali diorang perform di hadapan penonton. Bukan tu je, Ian ni siap request kepada penganjur untuk setiap konsert diorang kena sediakan satu bilik khas untuk dia seorang je, jauh daripada band member yang lain. Menurut band members yang lain, Ian pada masa ni lebih berahsia dengan aktiviti dia. Tetapi tak ada seorang pun band members dia tahu apa yang dibuat di belakang mata yang memandang. Si Joanne ni pula tak
tak henti-henti cuba untuk membawa Ian ni ke muka pengadilan. Entah berapa kalilah dia pergi ke balai. Setiap kali Joanne akan membawa bukti yang baru, tetapi tak ada siapa pun yang memberikan perhatian. Bukan setakat tu je, benda tu tak habis kat situ tau. Pada tahun 2010, seorang wanita warga negara Australia telah mendakwa yang Ian ni telah menjerang anaknya yang masih kecil. Dan sekali lagi, tiada siasatan yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Pada bulan Mac 2012 pula, seorang wanita telah hadir ke balai untuk membuat dakwaan yang Ian ni telah menyerang anaknya yang berumur 11 bulan. 11 bulan tu guys. Wanita tu even mendakwa yang kejadian tu telah dirakam oleh Ian sendiri. Rakaman dan semua gambar telah disimpan dalam komputer peribadi milik Ian. Tetapi apa polis buat? Dia orang buat tak tahu je. Serius busuk siap polis dekat sana ni. Cuba korang bayangkan, ini bukan dakwaan kecil-kecil tau. Kes ni berkaitan dengan budak kan. Tetapi biasalah, selagi kes ni tak viral, memang berjanggutlah pihak berkuasa nak ambil tindakan. Bukan tu je, nak panggil Ian untuk disiasat pun tak. Disebabkan inilah, ia merasakan yang dia dah kebal. Ego dah makin besar. Dalam kepala otak Ian, tak ada siapa pun boleh sentuh dia. Buatlah apa salah sekalipun, status dia sebagai rockstar telah menjadi pelindung, dan pihak berkuasa lah yang membenarkan semua ini terjadi. Ian masih lagi meneruskan aktiviti terkutuk dia tanpa risau apa-apa pun. Sampailah pada bulan September 2012, rumah kediaman Ian telah diserbu oleh sepasukan polis. Dan yang gilanya, rumah dia kena serbu tu bukan sebab benda yang dia buat tau. Bukan benda yang dibuat kepada mereka yang di bawah umur. Tak guys, rumah dia kena raid disebabkan polis menerima laporan yang Ian ni mengedarkan bahan terlarang kepada remaja bawah umur. Polis telah berjaya merampas komputer peribadi, mobile phone dan juga beberapa hard drive milik Ian untuk dianalisa. Pada mulanya, Ian telah dilepaskan daripada tahanan disebabkan polis tak jumpa apa-apa bahan terlarang dekat rumah dia. Selepas beberapa hari, barulah polis temui apa yang Ian cuba sembunyikan daripada tatapan umum. Dekat dalam hard drive tu, polis temui macam-macam khazanah, beratus-ratus video tak senonoh yang dilakukan kepada mereka yang di bawah umur. Bukan tu je, ada juga beberapa video di mana Ian ni mengadakan hubungan intim dengan haiwan. Tetapi yang paling gilanya adalah video yang menunjukkan Ian mengadakan sesi bercucuk tanam dengan budak yang berumur setahun. Setahun tu guys. Bapak jijik sian. Pada 19 Disember 2012, Ian Watkins telah ditangkap atas tuduhan memiliki dengan tujuan untuk mengedarkan gambar-gambar yang tak senonoh yang telah dihadapkan ke mahkamah pada 25 November 2013. Dekat pembicaraan ni lah, semua pekung yang Ian simpan selama ni telah didedahkan. Dekat dalam simpanan Ian terdapat beribu-ribu video dan juga gambar dia mengadakan hubungan intim dengan mereka di bawah umur. Kebanyakannya adalah daripada kalangan fans dia. Tapi korang nak tahu tak benda gila? Bersama dengan Ian, polis telah berjaya mendakwa 2 orang lagi rakan subahat. Okey, korang dengar ni. Rakan subahat tu adalah 2 orang wanita yang menjadi ibu kepada mangsa-mangsa dia. Ibu kepada budak yang telah diapa-apakan tu. Terdapat komunikasi di antara Ian dan juga ibu-ibu ni di mana Ian meyakinkan diorang untuk membenarkan anak diorang diapa-apakan oleh Ian. Dia siap bayar lagi lah siut. Oi gila weh. Satu hal lah yang si Ian ni memang gila. Yang si ibu-ibu ni pula membenarkan anak diorang diserang oleh lelaki gila hanya dengan harga beberapa ratus pound je. Aduh, makin gila dua-dua dia ni. Serius. Di akhir pembicaraan, Ian Watkins telah mengaku bersalah atas 13 pertuduhan dan dihukum penjara selama 35 tahun tanpa peluang untuk diperol. Menurut hakim yang bersidang, selama berpuluh tahun dia menjadi hakim, dia berhadapan dengan macam-macam kes yang gila. Tetapi ini adalah kali pertamanya dia berhadapan dengan kes sehina dan sejijik ni. Dia berpendapat yang 35 tahun tu masih lagi tak cukup sebagai hukuman untuk manusia sekeji ni. Tetapi itu je lah yang ada. Itu je lah hukuman maksima dalam pertukan. Ian Watkins telah dihantar ke penjara HMP Wakefield yang terletak di West Yorkshire. Penjara ni bukan kaleng-kaleng guys. Tempat ni mendapat nama jolokan sebagai The Monster Mansion. Semua ni disebabkan kebanyakan banduan yang menghuni penjara ni adalah daripada kes-kes yang paling high profile di England. Basically semua pesalah yang mempunyai risiko tinggi ditempatkan dekat sini. Tetapi nasib Ian tak tamat dekat situ je. Kalau korang nak tahulah, pesalah yang disabitkan dengan kesalahan serangan ke atas mereka yang di bawah umur ni adalah mereka yang paling dibenci kat dalam penjara. Tak kisahlah kaya ke famous macam mana pun, kalau banduan lain dapat tahu, memang hancur masa depan diorang. Setiap malam lubang tombok diorang akan dijajah oleh banduan-banduan lain. Even warden pun benci golongan-golongan macam ni tau. Pada bulan Ogos 2023, Ian telah dijadikan mangsa tawanan oleh 3 orang banduan. Selama lebih kurang 6 jam, Ian telah dipukul dan diseksa kau-kau. Dalam insiden tu, dia telah ditikam dengan senjata tajam. Tetapi Ian tak mengalami masalah kritikal. Selepas menerima rawatan, dia telah ditempatkan dalam sel pengasingan sekejap. Ian mengatakan kepada ibunya, dalam satu sesi lawatan, dia risau dia takkan hidup lama kalau dia dibenarkan dalam Gen Pop. Gen Pop ni bermakna General Population. Dekat penjara ni ada 2 tau. Satu sel pengasingan dan satu lagi banduan akan ditempatkan dalam bilik sel yang perlu dikongsi dengan banduan lain. Itulah Gen Pop. Ia sekali lagi telah ditempatkan di bilik sel asal. Keadaan bertenang kejap. Ian ni tak buat hal dah tak ada masalah dengan banduan lain. Banduan lain pun tak kacau dia lah. Sampailah pada 11
Oktober 2025. Setiap pagi, warden akan ditugaskan untuk membuka pintu sel. Benda ni adalah untuk membenarkan banduan ni pergi breakfast. Pada masa ni, Ian masih lagi duduk dekat atas katil tau dan bersiap-siap untuk keluar. Selepas warden beredar, 2 orang lelaki menyelinap masuk ke dalam sel dan tiba-tiba je Ian telah ditusuk dengan senjata tajam. Benda ni berlaku sekelip mata je guys. Tak ada siapa pun sedar. Even Ian sendiri pun tak sempat nak menjerit bila pisau tu menusuk leher dia. Ian terus rebah. Dan tak berapa lama selepas tu, Ian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ian Watkins mati pada umurnya 48 tahun. 2 orang suspek telah berjaya ditahan. Rashid Goodell yang berumur 25 tahun dan juga Samuel Dodworth yang berumur 43 tahun telah dituduh menamatkan nyawa Ian. So far, siasatan kes ni masih lagi berlangsung dan tarikh pembicaraan masih belum diumumkan. Begitulah tamatnya riwayat hidup seekor manusia jijik yang bernama Ian Watkins. Dia dah ada segala-galanya guys. Hidup mewah, boleh dapat mana-mana awet yang disuka, tetapi memilih untuk melakukan aktiviti jijik. Tak boleh brain tu. Kenapa weh? Tapi itulah, benda yang kita benci ni kadang-kadang kita pula yang akan diuji. Abang Boy pun ada anak-anak kecil. Takut gila kalau apa-apa jadi kat diorang. Abang Boy doakan sangat-sangat supaya anak-anak kita dilindungi daripada orang jijik dan hina macam Ian ni. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.